Assalamualaikum, nama saya Siti Maisarah binti Mak Jusuf. Saya akan membentangkan rutin pengajaran harian saya. Tajuk rutin pengajaran saya adalah Gulai 9 untuk Abah. Objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan isu masyarakat yang terdapat dalam cerpen Gulai 9 untuk Abah dan kepentingannya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Seterusnya adalah standard kandungan yang digunakan adalah mengenal pasti dan membincangkan isu masyarakat dalam karya yang dibaca dan dikaji. Okay, baiklah, saya akan mulakan dengan set introduksi. Di dalam slide ini, pelajar akan ditunjukkan terlebih dahulu grafik yang berkaitan dengan pembelajaran dalam kelas. Okey, pelajar akan disoal jawab oleh guru untuk memberitahu gambar apakah yang ditunjukkan oleh guru, dan seorang wakil keseluruhan daripada pelajar lelaki ataupun perempuan akan disuruh oleh guru untuk keluar ke hadapan untuk memberitahu penjelasan kembali berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru kepada rakan-rakan untuk mengukuhkan kefahaman sebelum memasuki sesi pembelajaran. Dalam langkah pertama, saya akan melakukan satu aktiviti di mana aktiviti agihan kad yang mengandungi sinopsis cerpen Gulai 9 untuk Abah. Okey, dalam sinopsis cerpen ini, pelajar akan diberikan satu kad yang mengandungi sinopsis berkaitan dengan Gulai 9 untuk Abah. Guru akan bertanyakan soalan terlebih dahulu sebelum menyuruh pelajar membaca secara serentak. Yang ketiga, apabila sesi soal jawab, guru meminta pelajar untuk membaca bersama sinopsis yang telah ditulis di atas kertas tersebut. Yang keempat adalah setelah selesai membaca, guru akan memanggil dua orang wakil pelajar dari seorang pelajar perempuan dan lelaki untuk tampil ke hadapan memberikan penjelasan kembali berkaitan dengan apa yang mereka fahami berkaitan dengan sinopsis cerita yang diberikan melalui kertas tersebut. Seterusnya adalah langkah yang kedua yang dilakukan oleh guru dalam pengajaran dalam kelas adalah melakukan persembahan puppet show. Okey, dalam persembahan puppet show ini, yang pertama, pelajar akan ditanyakan oleh guru terlebih dahulu berkaitan dengan Gulai 9 untuk Abah melalui puppet show. Yang kedua, setelah guru mempersembahkan puppet show, beberapa pelajar akan diminta oleh guru untuk menceritakan kembali cerita tersebut menggunakan puppet show yang dibina oleh guru untuk meningkatkan kefahaman mereka. Yang ketiga adalah pelajar akan diberikan peluang oleh guru untuk melakukan puppet show berdasarkan kreativiti menggunakan dialog sendiri bersesuaian dengan kefahaman cerita yang difahami oleh pelajar. Akhir sekali adalah refleksi. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mencapai objektif. Bagi beberapa murid yang keliru dan kurang memberikan penyertaan aktif, akan dibantu oleh guru melalui latihan secara individu bagi mengukuhkan lagi kefahaman mereka. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.